Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-istishab. Apa dia istishab ni? Kalau dari segi bahasa, dia daripada perkataan sahabat. Macam maksud dia adalah meminta supaya bersama dan meminta supaya dikekalkan bersama. Jadi kalau dari segi istilah, dia ada dua fungsi lah. Fungsi yang pertama mensabitkan, fungsi yang kedua menafikan kalau yang disebutkan dalam buku. Tapi sebenarnya ada satu lagi fungsi kekalkan. Jadi dia kekalkan hukum. Sesuatu perkara pada masa kini atau pada masa hadapan berdasarkan hukumnya pada masa lalu disebabkan tiada dalil yang mengubahnya. Nak tahu lebih faham, kita tengok dekat sini ada tiga benda utama lah. Dia ada tiga benda yang disebutkan dalam istilah tadi. Yang pertama, kekalkan hukum pada masa kini. Jadi pada masa kini itu kekal, kita nak tahu hukum dia apa dia. Jadi berdasarkan hukum apa yang kita akan pakai, iaitu berdasarkan hukum masa lalu dia. Selagi mana tak ada dalil. Kalau ada dalil yang mengubah dia, maka dia akan berubah dalil dia. Dia tak jadi kekal dah. Kita ambil contoh dalam ayat Al-Quran, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Ayat Al-Quran surah Al-Maidah. Daripada dulu lagi, semua makanan adalah halal asalkan makanan tu baik. Jadi itu adalah hukum asal. Maka dikekalkanlah hukum tu. Katakan ada makanan baru yang muncul yang zaman Nabi tak ada. Contoh macam binatang kacukan lembu dan seladang. Jadi tengok binatang kacukan lembu dan seladang ni, lembu halal, seladang halal. Jadi kacukan dia macam mana? Hukum dia macam mana? Zaman Nabi tak ada. Jadi kita kekalkan hukum sebab asal dia halal. Sebab Al-Quran kata semua makanan baik halal kan. Jadi asal dia halal, maka hukum sekarang pun adalah makanan halal. Jadi dulu halal, makanan semuanya halal, maka kacukan lembu dan seladang pun halal juga sebab ikut hukum yang lama. Kecuali kalau ada nas. Contoh macam khinzir. Khinzir ini ada yang nas ataupun Al-Quran yang ayat Al-Quran yang mengharamkan. Ambil contoh lagi. Antara contohnya kita nak tahu hukum masa kini, iaitu masa kini hukumnya seseorang bila dia buat salah, dia masuk dalam mahkamah, kita akan kata dia tidak disabitkan dengan sebarang kesalahan lagi walaupun dia dah masuk dalam mahkamah. Sebabnya apa? Sebabnya dia asalnya dia tak bersalah pun. Mahkamah tak jatuh hukuman apa. Maka hukum masa lalu iaitu dia tak bersalah dipakai pada masa kini. Masa kini ni kita akan guna hukum tu. Sebabkan hukum masa lalu masih sama macam tu. Dia tak berubah, dia kekalkan. Tetapi kalaulah mahkamah ada dalil yang mengubahnya, maksudnya ada mahkamah memutuskan dia bersalah, ada bukti dia bersalah, maka dia dikira hukumnya daripada tak bersalah tadi dia berubah lah. Dia tak kekal lah, hukum asal tak bersalah tu dia tak kekal. Dia akan berubah menjadi bersalah. Ini contoh. Tetapi kalau kita tengok dalam autoriti, autoriti ulama pakai hukum istishab ni. Ada jumhur ulama iaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dia menerima secara mutlak. Maksudnya sama ada menafikan, mensabitkan ataupun kekalkan hukum, semuanya dipakai secara mutlak. Semua pakai, tak ada pengecualian. Tetapi mazhab Hanafi dia ada pengecualian sikit. Dia kata mazhab Hanafi, dia kata dia terima untuk kekalkan hukum. Tetapi kalau untuk mensabitkan hukum baru dia tak terima. Macam mana? Contoh, kita ambil contoh macam orang hilang. Orang hilang tanpa kabar berita, kita tak tahu dia mati ke ataupun dia hidup kan. Ini masalah dia, kita tak tahu dia mati ataupun hidup. Maka kita akan pakai istishab. Istishab yang dipakai ada dua bentuk lah. Sama ada kita kekalkan hukumnya yang masa lalu, maksudnya hukum yang memang dah ada asalnya, harta dia yang memang dia punya, maka harta dia tak boleh diganggu disebabkan dia punya hukum harta tu dikekalkan, masih dia punya. Nak tahu macam mana harta tu siapa punya? Masa sekarang disebabkan kita tetapkan hukum, sabitkan hukum, kekalkan hukum zaman masa sekarang berdasarkan hukum masa lalu. Masa lalu dia punya harta, masa sekarang pun dia punya harta, tak boleh berubah lah. Ini jumhur dengan dengan mazhab Hanafi pun memakai dia. Tak ada apa-apa masalah sebab dia kekalkan. Cuma mazhab Hanafi dia tak pakai dalam mensabit hukum baru, iaitu orang yang hilang, dia punya hak dia lah. Tetapi kalau hak orang yang perlu menjadi hak dia, maka dekat sini mensabitkan hukum baru ataupun menerima hak baru. Contoh macam harta pusaka. Macam contoh lah, lelaki yang hilang tadi tu ada family dia yang meninggal, maka dia perlu terima harta pusaka family dia yang meninggal tadi. Tapi masalah dia pun hilang. Macam mana dia nak terima?
Maka dekat sini mazhab Hanafi kata tak boleh, dia tak boleh terima harta yang baru, tak boleh disabitkan hukum yang baru, macam menerima apa-apa harta yang lain lah. Maka tak boleh nak ubah dan tak boleh nak menerima hukum baru. Dia kekalkan macam tu je untuk mazhab Hanafi. Tetapi mazhab jumhur kata diterima sebabnya dia menerima istishab secara mutlak. Dia anggap lelaki tadi hidup. Sebelum ni hidup. Kira sekarang ni masih hidup. Selagi tidak ada mahkamah kata orang yang dah hilang itu dah mati. Selagi tak kata tak mati, dia sekali lagi tak mati, maka hukum tak mati itulah dipakai sebab sebelum ni dia kekalkan hukumnya sebelum ni, iaitu dia belum mati. Jadi itu istishab lah. Itu sahaja. Moga-moga dapat dipahami semua untuk berkenaan tentang istishab.